Ini antara perosak yang baru saya jumpa di kebun saya. Ianya menyerang pokok bangun-bangun ataupun pokok ubat batok. Serangan perosak ulat ratus ini menyerang hampir keseluruhan pucuk pokok ini. Sebagai kawalan perosak, saya menggunakan Organic Garden Neem Oil. Langkah awal sebelum saya melakukan semburan kawalan perosak, daun-daun yang sangat teruk diserang perosak terus saya buang kawan-kawan. Pokok bangun-bangun ni kita tak perlu risau. Kita patah begitu batangnya, dia akan tumbuh semula. Pokok ini antara pokok yang saya sangat rekomen untuk yang baru belajar menanam pokok herba terutamanya. Untuk serangan perosak seperti ini, semburan boleh dilakukan sehari 2 kali, pagi dan petang. Dan ianya perlu diulangi setiap hari selama seminggu. Selain pokok bangun-bangun, pokok cincau hitam saya pun menjadi mangsa. Ianya diserang oleh serangga perosak yang sama. Mungkin juga ianya saya letak secara berdekatan. Serangga perosak ni boleh melompat ke pokok yang lain. Untuk kawalan perosak bagi pokok cincau hitam, ianya sama sahaja seperti pokok bangun-bangun. Cuma pokok cincau hitam ini kita kena lebih berhati-hati kerana daunnya lebih nipis berbanding pokok bangun-bangun. Waktu semburan yang paling sesuai adalah awal pagi dan lewat petang. Elakkan melakukan semburan kawalan perosak ini pada waktu tengah hari. Ianya boleh melecurkan daun pokok. Baiklah kawan-kawan, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.